tu dia junam pukul 8.30. Dia junam 8.30 kita standby untuk buy kan. So kita tengok sekarang ni pergerakan dia. Sekarang dah pukul 8, kita tengok pergerakan laju ke mana. For now, aku tengah hold buy je. And very big direction pun aku nampak buy lagi lah. Aku nampak buy lagi. So aku dah bagi buy tadi sebelum news. Small time frame pun aku masih buy lagi. Tak break lagi. Dia tak break lagi. Apa-apa trend line untuk sell. Aku pun tak nampak lagi. M1, M15 semua masih dalam buy zone lagi. Nampak tu? Aku dah marking banyak lah. Kau tengok berapa banyak aku punya marking ni H4, yang ni H1, yang ni M1 dalam ni. Nampak tu? Buy lagi. Dia tak break lagi zone kalau untuk sell. Contoh ni M1, dia kena break lah. Maaf keluar ni baru boleh sell lah. Kiranya dekat M1 mungkin scalping sell. Tapi kalau nak good direction lagi, kena break dulu H1 ni, break bawah. Itu betul. Memang orang kata dia nak spike kau ke bawah lah. Tapi aku tak nampak dia break lagi. So aku tengah hold buy je. Aku tengah hold buy je. Dia macam tak turun lagi. Okay guys, malam ni, hari tu aku nampak gold ni dekat daily dah breakout trend line. So maksudnya dia nak pacak lagi. So sebelum dia breakout pacak lagi jauh. So sebelum tu dia kena junam dulu dekat H4. H4 dalam zone lagi, dalam zone sale. So aku nampak dia akan pull back dulu sebelum news. Lepas tu time news buy tau. Tapi hari ni sebelum news tadi aku bagi buy. Dia dah pacak tapi dia ambil zone buy aku tadi balik. Nampak? So sekarang ni dekat M15 dia tak habis lagi nak junam tu. Dia macam nak junam M5 pun nampak pembentukan nak junam lagi. Tak habis lagi dia punya bearish tu. Merah-merah ni tak habis lagi. Bergerak nak junam lagi. Faham tak? Dia takut dia break ni, lepas tu dia junam lagi. Itu aku risau. So sekarang ni aku tak masuk dulu lah. Sekejap. Aku tak masuk. Guys, aku takut bila aku bagi buy sekarang, dia junam bawah lagi dekat zone S1 aku. Ni M5, M15. Kalau aku bagi buy sekarang, takut dia pergi sini dulu. Jauh ni. Jauh, Mat. Nampak oh. Nampak? Momentum bearish lagi. Nampak? Junam lagi. Dia nak break trend line ni macam nak junam dulu. So kalau aku bagi buy sekarang, dia junam dulu, baru dia ambil order, dia pacak. Sebab aku masih berpegang pada daily. Daily sebenarnya tinggi lagi nak pacak. Cumanya S4 pula, zone ni dah paling tinggi dalam market. Dah paling tinggi. Takut dia pecah dulu sebab dia dah paling tinggi. Kita tengok jap lah apa yang terjadi. Nampak? Dia tak tentu arah. Dia tak tentu arah, guys. Buy salah, sell salah. Buy salah, sell pun salah, guys. Sebab tu aku tak bagi. Nampak? Aku tak berani bagi sebab memang dua hala je tak berani. Tak, memang tak jadi macam sejarah yang lepas. So betul lah apa yang aku nampak tadi. Sepatutnya aku nak ke buy kalau dia junam ke bawah ni. Ni lah zone dia. Ni lah buy tu. Sepatutnya aku target sebelum news dia junam jauh. Lepas tu kita buy je. Tapi kan dia turun naik. Siapa yang buy tadi pun tak sempat close. Confirm. Tak sempat. Confirm. Sebab tu aku tak bagi. Sebab nanti aku bagi, korang akan MC. Tak ada yang win. Kalau aku bagi tadi kat sini, dia pacak buy. Korang confirm tak sempat close. Confirm tak close. So, kalau aku bagi sell pula salah. Sebab dia terus pacak pula. Nampak? Dua-dua hala salah. Tak apa. Kalau tak win sekarang pun tak apa. Okay guys, tak apa. Lepas news, kita fokus pada direction je. Buy sahaja. Lepas news. Weh, betul tu. Keputusan aku betul. Aku tak bagi. Dia tak macam 4 bulan yang lepas. 4 bulan yang lepas dia one way. Sebelum news kita sell, junam dulu. Lepas tu ni kan. Ni tak boleh. Cepat. Aku memang target buy kat sini tadi sepatutnya. Ni lah. Tapi dia tak bagi. Dia pacak dulu baru dia junam. Lepas tu dia pacak balik. Semua dia libas. Siapa yang buy libas. Siapa yang sell pun kena libas. Nasib baik tak bagi. Saya sempat close all. Sebab dia nak ambil order bawah lagi. Alhamdulillah. Dah close lah. Dah close lah. Jom close all 120 pip. Coaching advance ataupun masuk bootcamp online. Saya akan habiskan bootcamp ni sampai hari Jumaat. Korang yang nak masuk bootcamp, PM Daddy sekarang. Cakap nak masuk bootcamp. Kalau nak masuk offline bootcamp 5k USD. Siapa yang nak masuk dalam online bootcamp 1k USD. Korang dah profit kan? Korang dah ada deposit kan? Kira dah profit 1k. PM sekarang masuk online bootcamp. Okay guys, selamat malam. Jumpa korang. Alhamdulillah kita dah profit malam ni. Kita end live dulu. Yang penting korang dah profit. Korang tak MC. Itu je. Bismillah. Masuk dekat bootcamp online. Korang PM DSA. Cakap nak masuk bootcamp online. Bang, berapa banyak bang? Kira dulu. Santai je. $245 dulu. Okay, steady. Ini fighter kita ni. $10,000 USD je. Akak berapa kak? 45, okey tak apa. 45 USD, mantap. Okey, list profit. Betul. Fighter tak nak tunjuk. Fighter. Tak nak tunjuk.
Dia macam abang berat. Tak nak tunjuk. Tapi belakang-belakang payung dalam grup 10k. 5k. Abang berat tu 24 jam dia trade. Senaman jantung kan? Jap. Berapa tu? Okey lagi. Alamak, 0.1. Oh. Besar kau yang tengok. Biru. Mesti ada persen lu tu. Ada persen lu 9,000. 9,000. Sekejap geng. Baru berapa ringgit tengah floating juga. Wey, 500. Wey, biru. Takkan nak lari bang. Takkan nak lari. Wey, agak-agak tu. Wey, masuk balik. Masuk balik. Lega bodoh. Lega siap. Lega. Floating tak? Floating. Tapi tadi atas satu sen. Kat bawah tu aku tengok bos 9 sen. Salam $600. So guys, tadi aku ingatkan gol terus nak pecah tau. Jadi aku macam bagilah penutup setup. Ya, aku bagi rupanya dia ambil zone bawah aku. Aku dah tunggu zone tu lama. Aku ingatkan dia tak sampai. Dia sampai balik guys. Alhamdulillah even sampai dan dia pacak kau-kau 130 pit. Alhamdulillah semua tutup dalam keadaan profit. Aku pun alhamdulillah dapat juga. Tapi yang penting senaman jantung tu tak lari. So guys, kita tengok next day seterusnya. Aku harap kita tak ada yang MC lagi dah seterus next day. So guys, kita tunggu sampai penghujung Siapa yang grow kau-kau, ingat siapa yang grow kau-kau, aku nak tengok akaun dia. Kita nak bagi 2 orang pemenang hadiah ke Shanghai. Weh, dapat pergi Shanghai tu.